Untuk bagi kau konteks kenapa tayar ni penting sangat ketika hujan. Korang boleh crash ataupun kemalangan ketika hujan ni ada banyak sebab kalau berkaitan dengan tayar. Contohnya, bila time straight macam ni, korang boleh crash juga. Kalau korang terlanggar satu standing water, air dia agak tak bergerak dan bertakung, tayar kau boleh terapung. Seolah-olah macam kau baling batu kat tasik tu, yang melompat-lompat batu tu, macam tu efek tayar kau. Tayar kau boleh terapung. So tayar yang bagus, dia kurangkan efek hidroplane tu lah. Kemudian bila hujan renyai ataupun selepas hujan, itu pun condition yang agak kritikal. Biasanya bila corner lah. Bila corner dia tak ada grip, kemudian kau boleh crash. Sebab korang kena tahu tayar skuter ni, kalau tayar belakang tu, dia directly attach dengan kau punya engine tau. Korang kena imagine kalau motor korang, motor biasa, motor kapcai ke, engine tu adalah swing arm. Korang kena faham tu. So berat banyak gila kat tayar belakang tu. So kalau kau corner terlebih licin ke, kemudian kau agresif dengan throttle ke, dia senang untuk sliding. Sebab tu kalau kau tengok kebanyakan motor skuter, walaupun dia tak sampai 200cc, mungkin dia 150cc pun dah ada traction control kan. Sebabkan tayar belakang dia tu bear a lot of weight, unsprung weight. Assalamualaikum, anda sedang menyaksikan Nasi Haris Motovlog. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. So setelah sekian lama aku tak featured motor ni, motor harian aku dalam video-video channel ni. Motor yang aku guna daily untuk aku pergi kerja, balik kerja, hantar anak aku pergi sekolah, pergi kedai dan macam-macam lah. So inilah kenderaan harian aku, iaitu sebuah skuter berkonsepkan klasik, iaitu Royal Alloy GP250. Lama kan korang tak nampak motor ni kan. Motor ni skuter 250cc, berimagekan Lambretta, tapi enjin dia Vespa. Hari ni aku semangat sikit nak buat video tentang skuter ni, sebabkan aku baru saja tukar satu komponen yang aku rasa sangat-sangat penting dekat skuter, iaitu tayar. Ini dia tayar terbaru daripada Michelin, iaitu Michelin City Grip Saver. Bukan biasa-biasa ni weh. Jom. Okay, aku dah pasang tayar ni dekat Eng Brothers kira-kira sebulan lepas, yang mana aku dah pakai tayar ni lebih kurang bawah 1000 km. Kalau korang tengok kat sini, memang track dia tak jejas lagi lah, macam baru lagi. Tapi hari ni aku akan bawa motor ni test dia jalan jauh pula. Kita akan pergi berbuka puasa dekat Kuala Pilah, Negeri Sembilan. So sementara kita on the way nanti, aku akan ambil kesempatan untuk share dengan korang aku punya dapatan selepas aku pakai harian tayar ni, dan juga aku punya initial impression dari segi feel, karakter, grip kering dan juga grip ketika jalan basah. Mungkin juga aku akan sentuh pasal mileage, dan last kali aku akan bagi pendapat aku, adakah tayar Michelin City Grip Saver ni aku recommend atau tak. So tak payah buang masa, jom kita naik atas motor dulu. Bismillah. Korang boleh dengar bunyi exhaust kan? Exhaust dah tukar bhai. So aku nak test juga ketahanan exhaust ni. Hari ni kita ride jauh sikit lah daripada Puncak Alam ni. Kita akan ke Kuala Pilah. Let's go. Yes. Nice. Cornering dia memang nice. Okay, sebelum aku cerita pasal tayar ni, aku nak cerita sikit lah kenapa tayar skuter ni aku rasa lebih penting, lebih crucial lah kalau nak compare kan dengan tayar motor-motor biasa. Sebab aku kan banyak pakai motor kan, dah banyak review-review motor apa semua. Skuter ni kalau tayar dia tak bagus, kebarangkalian untuk korang accident tu sangat tinggi. Probably mungkin 2 kali ganda. Ni berdasarkan pengalaman aku. Aku cakap terang, aku memang pengguna skuter daripada dulu lagi. Masa aku study, aku pakai VS 150 kan. Aku dah beberapa kali lah crash sepanjang aku main motor ni kan. Ada beberapa
beberapa motor lah. Tapi aku boleh cakap kebanyakannya memang skuter. Jarang sekali lah aku crash dekat motor biasa, sports bike ke, naked bike ke. Jarang sangat. Banyaknya memang skuter. Masa aku pakai VS 150 dulu, aku pernah hydroplane. Masa tengah hujan, jalan straight, tiba-tiba jatuh. Obviously laju. Masa kering pun aku pernah crash juga dengan Suzuki VS 150 tu. Masa pakai Skomadi pun aku pernah crash juga, layan kona. Low side time ambil kona. Tapi surprisingly masa aku bawa Vespa klasik, lama ke aku pakai motor tu harian, dan Vespa tu aku tak pernah crash. Tapi itulah secara kesimpulan dia, aku rasa skuter memang lebih senang crash berbanding motor biasa kalau tayar dia tak bau bagus. Kalau tayar tak grip, dia memang jauh lebih senang crash berbanding kalau kau bawa tayar biasa dekat motor biasa. That's why aku memang kalau nak tukar tayar skuter ni, aku fikir panjang sikit. Kan aku cakap tadi masa aku pakai Vespa klasik yang 2 stroke, yang gear kat tangan tu kan, motor tu aku tak nak crash, tapi jam panas tu biasa lah. So Vespa klasik tu antara sebab kenapa aku tak pernah crash bawa dia, sebab aku pakai tayar yang bagus. Aku pakai Michelin S1. Tayar tu memang khas untuk Vespa dan dia agak sporty. Dia punya compound pun agak lembut. So aku ada experience yang sangat-sangat baik lah dengan tayar skuter Michelin ni. Jadi bila aku nak tukar tayar untuk aku punya motor yang lupa klasik macam ni, aku teringat macam, oh aku kena try Michelin lah. Aku dah pernah buat survey lah sebenarnya. Aku rasa tak keterlaluan lah untuk aku cakap yang tayar Michelin City Grip 2 lah kalau yang latest kan. Tayar tu memang absolutely the best all rounder. So far aku tanya ramai orang, memang semua agree macam tu, yang pernah pakai lah tayar tu kan. Dan ada juga yang pernah pakai tayar mahal-mahal, kemudian bila dia try pakai Michelin City Grip, dia orang terus tak pandang tayar lain lah. Seriously, memang happy gila, dan this is true story. So bila aku dengar Michelin keluar tayar terbaru iaitu City Grip juga, tapi dia ada saver kat belakang, maksudnya dia lebih special daripada City Grip yang biasa. So aku cakap why not, give it a try. Kita try dekat motor ni. Okey, sedikit fakta ringkas tentang Michelin City Grip Saver ni. Yang pertama sekali, tayar ni memang dicipta khas untuk skuter elektrik. Yang antara cabaran paling besar lah bila kita cerita tentang skuter elektrik ni adalah dia punya mileage ataupun berapa jauh dia boleh pergi. So kena conserve bateri, kena jimat tenaga supaya range tu dapat dimaksimumkan. So apa yang Michelin buat? Mudah je. Dia ambil tayar Michelin City Grip 2 yang memang tried and trusted, yang sangat-sangat perform. Kemudian dia improve dari segi compound. City Grip Saver ni menggunakan silica base material yang dah ditweak supaya dia punya rolling resistance dia sangat rendah, tapi masih lagi mengekalkan performance dari segi longevity dan juga grip, terutamanya wet grip. Kalau dari segi bunga, dia nampak sama je dengan City Grip 2. Bunga yang aku rasa kalau kita tengok pun memang bagus lah untuk wet condition. Boleh potong air. Kalau nak late braking time basah pun tak ada hal. Dari segi saiz, tayar ni agak limited. Saiz yang paling besar adalah 14 inci dan yang paling kecil adalah 10 inci. Korang boleh tengok table yang aku letak ni. So kalau korang punya motor saiz 15 inci ataupun lebih besar lagi, korang kena tengok City Grip itu lah. Kalau korang nak lebih info tentang Michelin City Grip Saver ni, korang boleh klik link kat description. Cuma basically ini adalah Michelin City Grip 2 yang dah ditweak supaya rolling resistance dia lebih rendah daripada biasa. So jom kita sambung. Okey, sekarang ni aku dah sampai dekat Nilai. Adik aku join, kita orang akan pergi ke Kuala Pilah sama-sama. Okey, straight to the point, kita cerita first kali feel dia macam mana. Sebenarnya pertama kali lepas aku tukar tayar dekat skuter ni, mula-mula aku macam terkejut. Aku macam, ish, sebab aku sebenarnya agak skeptical bila marketing Michelin keep on cakap rolling resistance kurang, yang secara teori dia akan lebih efficient. Aku skeptical sebab aku rasa macam dia betul-betul ke, ataupun dia punya perbezaan tu sangat marginal kan. Tapi bila tukar je, keluar daripada kedai tu, aku jalan je, aku rasa macam, totally lain. Kalau compare dengan tayar sebelum ni, memang totally lain. First kali, dia rasa selesa. Feel dia tu lembut dan selesa. Contohnya jalan sekarang ni tak rata kan, aku rasa macam tayar ni berjaya buat feel dia rasa macam surface ni sangat smooth lah. And then part yang mengejutkan tu adalah feel dia bila aku off throttle, aku rasa meluncur. Feeling dia kalau korang nak faham, seolah-olah macam kau bawa motor clutch, kau turun bukit sikit, kemudian kau tarik clutch, lepas tu kau rasa macam meluncur je kan. Lebih kurang macam tu. Aku macam, tak apa, bagi aku masa dulu kan, aku nak rasa betul-betul tentang benda ni, mungkin placebo effect ke apa kan. Lepas tu bila aku dah pakai lebih daripada sebulan ni, aku rasa betul lah. Memang betul lah, tayar ni memang ada rasa efek yang macam meluncur. Dan secara teori dia, mungkin dia akan menjimatkan tenaga kalau untuk motor elektrik. Dan untuk motor ni of course mungkin akan menjimatkan minyak. Sebab yelah, kalau kau off throttle, kau tak perlu on throttle terlalu cepat, just nak keep up balik dengan speed yang ada kan. So itu adalah satu benda yang bagi aku
sangat mengejutkan lah untuk tayar ni. So saver tu bukan hanya nama je, dia memang betul-betul lah defect, bukan hanya strategi marketing je. Produk dia memang ada kelainan. Ni pun korang dah nampak ada tumpuk-tumpuk air ni. Kita cerita pasal grip lah. Grip ketika kering macam ni, condition kering, dan juga grip ketika hujan. Sebab sekarang petang-petang memang kerap sangat hujan kan. So kalau korang balik kerja ke ataupun korang kena ambil anak petang-petang kan, memang korang kena redah hujan lah cerita dia. So grip time kering aku sempat lah test lain-lain Kona sikit. Aku cakap grip dia memang superb. Kalau orang cakap Michelin City Grip yang biasa tu grip dia memang best, aku rasa City Grip Saver ni pun sama. Grip time kering tu korang memang tak payah ragu-ragu langsung lah, memang okey. Bila kau break pun kau confident lagi lah berbanding yang sebelum ni. Cuma yelah ada efek yang meluncur tu, kau akan rasa pelik sikit. Tapi reality dia kau tak ada rasa macam hilang grip langsung lah. Kau confident tu agak tinggi. Tapi yang lebih mengejutkan adalah grip ketika hujan. Aku sempat lah bawa motor ni dalam hujan yang renyai-renyai ataupun condition lepas hujan, dan juga hujan yang lebat sampai banjir. Aku dah bawa motor ni dalam keadaan tu, dan memang aku boleh cakap aku punya confident level tu sangat tinggi lah. Tayar ni memang bagi sensation yang sangat bagus kepada kau. Itu yang paling penting sebenarnya. Untuk bagi kau konteks lah, kenapa tayar ni penting sangat ketika hujan. Korang boleh crash ataupun kemalangan ketika hujan ni ada banyak sebab kalau berkaitan dengan tayar. Contohnya bila time straight macam ni, korang boleh crash juga. Kalau korang terlanggar satu standing water, air dia agak tak bergerak dan bertakung, tayar kau boleh terapung. Seolah-olah macam kau baling batu kat tasik tu, yang melompat-lompat batu tu, macam tu efek tayar kau. Tayar kau boleh terapung. So tayar yang bagus, dia kurangkan efek hydroplane tu lah. Dan aku boleh cakap tayar ni memang tak ada isu tu. Sebab aku bila bawa, ada aku langgar standing water, aku rasa tak ada efek macam tayar nak ke tepi ke apa ke, tak ada. Okey. Kemudian bila hujan renyai ataupun selepas hujan, itu pun condition yang agak kritikal. Biasanya bila corner lah. Bila corner dia tak ada grip, kemudian kau boleh crash. Sebab korang kena tahu tayar skuter ni, kalau tayar belakang tu dia directly attach dengan kau punya engine tau. Korang kena imagine kalau motor korang, motor biasa, motor kapcai ke, engine tu adalah swing arm. Korang kena faham tu. So berat banyak gila kat tayar belakang tu. So kalau kau corner terlebih licin ke, kemudian kau agresif dengan throttle ke, dia senang untuk sliding. Sebab tu kalau kau tengok kebanyakan motor skuter, walaupun dia tak sampai 200cc, mungkin dia 150cc pun dah ada traction control kan. Sebab kat tayar belakang dia tu bear a lot of weight, unsprung weight. Kalau korang tak tahu, Michelin memang sinonim dengan dua ni. Longevity, iaitu dia punya mileage, dia boleh pergi jauh, dan juga wet grip. That's why kalau cerita pasal wet grip ni, memang Michelin selalunya menang lah. So now kita cerita pasal karakter. Apa karakter tayar ni kan. Tadi aku dah cakap sikit pasal dia selesa. Kau rasa dia agak lembut dan selesa. Tapi kalau kita cerita karakter dia ketika cornering, ketika kau ride agresif, feel dia sangat neutral. Maksudnya bila kau turun corner tu, dia tak ada feel yang tiba-tiba. Macam ada certain tayar tu dia cepat tau turun, dia sangat cepat turun. Ataupun dia mula-mula slow-slow, lepas tu tiba dia rasa macam cepat. Faham tak? Itu disebabkan shape ataupun profile dia. Untuk tayar Michelin City Grip ni, profile dia memang sangat neutral. Dia tak terlalu tajam, jadi kau corner pun rasa stabil je lah. Kalau dari segi stability, dia memang stabil lah. Aku boleh kata jenis yang stabil, sesuai untuk pakai harian, sesuai juga untuk touring. Dia all rounder lah, sesuai untuk pelbagai kegunaan. Ada dua benda yang aku tak boleh nak jawab, iaitu adakah bila aku guna tayar ni dia jadi jimat minyak, dan juga adakah mileage dia lebih jauh daripada City Grip yang biasa ataupun City Grip 2. Yang pertama tu, kenapa aku susah nak jawab, sebab aku boleh cakap secara teori dia, lower rolling resistance tu memang aku boleh rasa, dan aku tak rasa benda tu hanya sekadar placebo effect ke apa benda. Cuma aku tak boleh nak pastikan lah, sebab aku tak pernah pun nak check aku punya fuel consumption untuk motor ni. So aku tak boleh nak pastikan benda tu. And then yang kedua, pasal dia punya mileage, adakah dia lebih jauh, berapa jauh dia boleh pergi kan. Itu pun aku tak boleh nak pastikan lah. Tu hanya aku boleh pastikan bila aku pakai tayar ni sampai habis. Which is mungkin makan tahun lah. Especially macam aku ni yang guna motor ni sebenarnya banyak pakai dekat-dekat. Sesekali je aku jalan jauh macam ni. Mileage tu, yelah dah lebih sebulan pun aku tak sampai 1000 aku bawa motor ni. So yelah, dua benda ni lah aku tak boleh nak pastikan. Cuma yes, secara teori sepatutnya dia menjimatkan minyak, dan juga mileage dia lebih jauh, lebih tahan lama, longevity lebih baik. Okey, sekarang kita dah sampai dekat Ampangan. Okey, Alhamdulillah.
So untuk kesimpulan, adakah aku recommend tayar Michelin City Grade 7 ni? Of course, absolutely. Lebih-lebih lagi kalau korang guna skuter elektrik, yang mana tayar ni memang dicipta untuk korang. Tapi juga kalau korang macam aku yang guna skuter petrol macam aku rasa boleh, tak ada masalah untuk kegunaan harian, sama ada jarak di dekat ataupun jauh. Tak ada masalah. Probably boleh menjimatkan sikit minyak korang dan juga boleh bagi lebih longevity ataupun mileage. Tapi yang paling penting sebenarnya performance dia. Cengkaman dia ketika basah. Yang itu memang aku tabik betul. Macam aku cakap pada awal-awal video tadi, skuter ni kebarangkalian dia untuk tayar sliding tu lebih tinggi daripada motor-motor biasa. So pendapat aku, apa salahnya untuk keselamatan, untuk ketenangan jiwa, invest lebih sikit untuk tayar yang baik seperti Michelin City Grade 7 ni. Kalau ada satu benda lah yang aku macam tak berapa happy dengan tayar ni adalah dia punya rupa. Tayar ni punya dinding, dia punya tulisan Michelin dia tu tak macam Michelin S1 yang aku pakai kat Vespa aku tu. Dia punya tulisan besar kan. Lepas tu bila aku cat dia warna putih tu, memang nampak cantik gila lah. Basically wall dia tak se-handsome Michelin S1 lah. Oh, sebelum aku lupa, harga tayar ni depan dan belakang korang boleh tengok dekat description, aku ada letak. Lebih kurang je lah sebenarnya dengan harga tayar-tayar performance yang ada dekat pasaran. So ok lah, sampai sini je dulu. Seperti biasa, kalau korang nak support channel ni, kau boleh dapatkan official merchandise Nasi Haris Motovlog. Link aku letak kat bawah. Kita jumpa pada video seterusnya. Jangan lupa like video ni, share dan subscribe. Assalamualaikum.